Kalau korang tengok dekat tangan aku ni, apa yang aku pegang ni adalah kamera yang aku selalu buat konten. Ini adalah DJI Pocket 3 DJI Pocket 3 ni aku boleh katakan dah ramai yang ada dan dah ramai yang guna. Tapi korang tahu tak, dia punya, korang tengok aku on kan dia punya gimbal atas ni sangat-sangat sensitif Korang tengok dia boleh gerak-gerak macam tu dan dia terlalu sensitif. Okay, so bila dia terlalu sensitif, korang kena jaga dia dengan elok. So cara nak jaga dengan elok adalah better korang gunakan yang macam ni. Benda ni bagi aku menyelamatkanlah aku punya gimbal pocket ni. Kalau nak ganti gimbal ni memang sangat-sangat mahal. So nak guna dia, korang hanya just letak macam tu dan clipkan dia. Benda ni dia bukan sahaja protect korang punya gimbal Pocket 3 ni, tapi dia akan protect juga korang punya screen. Sebab screen DJI Pocket 3 ni adalah jenis screen yang boleh touch maknanya dia pun sangat-sangat sensitif. So bila benda yang sensitif ni, korang kenalah jaga elok. Okay, so kalau korang nak dapatkan casing yang macam ni, casing protector ni yang macam ni untuk DJI Pocket 3 korang, kalau nak repair memang makan modal. So better korang dapatkan ni satu. Okay, nak dapatkan tengok dekat bawah.